Presiden Venezuela Nicolas Maduro hilang dan tiba-tiba dapat berita dia dibawa keluar ke Amerika Syarikat. Kat belakang ni adalah gambar terkini beliau. Kenapa negara yang nampak nazak ni jadi rebutan kuasa besar dunia? Rupa-rupanya Venezuela ni duduk di atas peti harta karun. Yang pertama adalah minyak. Rizab minyak dia sekitar 303 bilion tong, lagi banyak dari Arab Saudi, dan siapa yang pegang Venezuela, dia pegang Swiss Tenaga Dunia. Yang kedua adalah teknologi masa depan. Venezuela ada coltan bahan untuk buat chip yang ada pada telefon yang kita guna sekarang ni. Selain itu thorium, iaitu bahan untuk buat nuklear. Siapa kontrol bahan ni, dia bakal kuasai teknologi untuk 50 tahun yang akan datang. Sebab itulah kuasa-kuasa besar ni sanggup pump berbilion dolar. Sebab apa? Bukanlah sebab baik hati sangat pun, tetapi sebab nak ikat aset ni. Jadi nampak tak liciknya permainan geopolitik ni? Inilah renungan kita buat rakyat Malaysia. Kaya hasil bumi, kalau tak ada diplomasi yang kuat, jadi sumpahan macam Venezuela. Sehebat mana pun perancangan manusia, membolot harta kezaliman takkanlah ke mana-mana. Rezeki dan balasan Tuhan yang tentukan. Apa pendapat korang? Cuba korang komen dekat bawah.